Datuk, ibadah-ibadah je lah, tak payahlah berniaga. Tak, tuan-tuan, boleh. Bak kata Azri Walter sebab boleh, dik. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Pada pertemuan yang lepas, kita berhenti pada ayat 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidaklah menjadi dosa bagi kalian, yakni bagi orang-orang yang berihram untuk haji, untuk mencari fadilat, yakni kurniaan daripada Tuhan kalian. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan nikmat harta, yakni untuk berjual beli, untuk berniaga, tidak menjadi dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas, maka jangan kata nak beribadah pun nak berniaga. Dalam saya tengok semasa musim haji yang baru kita lalu sebelum ni, Datuk Alif Syukri malam je dia live, malam je dekat sana dia live, dia berniaga. Ada orang tegur, saya baca komen, ada orang tegur, "Datuk, ibadah-ibadah je lah, tak payahlah berniaga." Tak, tuan-tuan, boleh. Bak kata Azri Walter sebab boleh, dik. Sebab boleh, tak ada masalah. Berniaga ketika dalam ihram, berniaga ketika melaksanakan ibadah haji, tidak menjadi dosa. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Dan apabila kalian meninggalkan Arafah, yakni Arafah ini, orang-orang yang melaksanakan haji datang ke Arafah dan berwukuf di Arafah pada hari wukuf, yakni pada 9 Zulhijjah. Pada pertemuan yang lepas saya dah sebutkan tentang hari Tarwiyah, di mana 8 Zulhijjah orang bermalam di Mina bagi mereka yang mendapatkan peluang ini. Bagi mereka yang tidak mendapatkan peluang untuk bertarwiyah, bermalam di Mina sebelum masuk ke Arafah, maka itu tidak menjadi dosa baginya. Jadi pada hari Arafah 9 Zulhijjah, hari ini adalah hari penting di mana Nabi SAW dalam satu riwayat daripada Ata', Sami'tu Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili. Aku mendengar Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili. Beliau berkata, "Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi Arafah." Aku melihat, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah. Ataupun waqifun itu juga merujuk kepada wukuf, berhenti di Arafah. Wa atahu nasun min ahli Najd. Dan aku melihat satu kumpulan rombongan daripada Najd, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah. Maka mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifal hajj? Bagaimanakah sebenarnya haji ini?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. "Faman jaa qabla salatil fajr lailata jam'in." Maka siapa yang datang sebelum munculnya fajar malam. Maksud fajar malam ni bulan lah. Fajar siang matahari, fajar malam bulan. Maksudnya sebelum keluarnya, sebelum gelapnya hari Arafah itu, hari 9 Zulhijjah. Siapa yang berada di Arafah sebelum terbenam matahari, faqad tamma hajjuhu, maka telah sempurnalah hajinya. Adakah ini bermaksud Arafah, duduk di Arafah saja telah pun cukup untuk melaksanakan haji? Tidak. Tetapi ini merujuk kepada jiwanya haji itu terletak pada Arafah. Tanpa Arafah maka tidak jadi hajinya. Ayyamun Mina thalathah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Mina itu pula ada 3 hari. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Siapa yang sempurnakan haji hari Mina itu, yakni dengan melontar pada 2 hari, 11 dan 12, maka tidaklah dia berdosa. Dan siapa yang panjangkan menjadi 11, 12 dan 13 juga tidaklah berdosa. Thumma ardatha rajulan khalfu faja'ala yunadi bihin. Maka kemudian kata Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dili, ada orang di belakang Nabi yang mengulang perkataan Nabi, dan kemudian orang di belakang yang mengulang itu juga mengulangi
perkataan itu. Dan beginilah ucapan-ucapan Nabi disampaikan kepada seluruh manusia yang hadir pada hari itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam posting saya di Facebook, saya ada menegur berkenaan fakta yang dibawakan. Dan fakta ini perlu diluruskan memandangkan saya melihat video ini di TikTok dan telah pun mencapai jumlah like dan tontonan yang tinggi. Maka ianya perlu diluruskan secara umum. Di mana kata Ustaz, empat sebab kita perlu datang ke Arafah. Yang pertama, kerana ianya adalah tempat yang makbul untuk berdoa. Maka di sini perlu diluruskan bahawa tempat itu adalah tempat mustajabnya doa, bukan semata-mata di Jabal Rahmah tetapi di Arafah. Dan ianya adalah tempat yang mustajab doa pada hari Arafah saja, yakni pada hari 9 Zulhijjah. Seluruh Arafah, bukan hanya di Jabal Rahmah. Maka ini perlu jelas. Dan kemudian kata Ustaz, ianya adalah tempat singgahan para Nabi. Maka tempat itu pastinya penuh dengan keberkatan. Maka kita perlu jelas bahawa tempat singgahnya Nabi, para Anbiya, bukanlah satu hujjah untuk menjadikan tempat itu penuh dengan kesucian dan keberkatan, melainkan ia datang daripada kalam yang mulia bibir baginda Nabi SAW. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak kata tempat ini lebih mulia daripada tempat yang lainnya, kalau Nabi SAW tidak menyebutkan tempat ini ada fadilat yang lebih berbanding tempat yang lain, maka kita tidak boleh memandai-mandai hanya dengan mengandaikan tempat itu disinggahi oleh para anbiya, maka tempat itu automatik menjadi tempat yang sacred, yang suci. Maka tak boleh kita claim begitu. Yang ketiga, kata Ustaz, tempat itu adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Maka ini juga adalah satu claim yang sangat berat, kerana saya dah sebutkan dalam posting saya yang lepas, tak ada siapa pun tahu di manakah tempat bertemunya Adam dan Hawa, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita, ianya pasti melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah. Kemudian yang keempat, disebutkan bahawa itu adalah tempat turunnya wahyu. Maka kerana itu tempat itu diberkati dan tempat itu adalah tempat yang mustajab doa. Maka begitu juga seperti mana yang nombor 2 saya sebutkan tadi, kalau Nabi tak kata tempat itu mustajab doa, maka tak boleh kita suka-suka ataupun memandai-mandai mendakwa tempat ini adalah mustajab doa, walaupun tempat itu secara jelas tempat turunnya wahyu. Bila sebut tentang turunnya wahyu, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila satu orang Yahudi menyebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Kata Yahudi itu, ya Amirul Mukminin, wahai ketua kepada orang-orang beriman. Tuan-tuan, sebut tentang Amirul Mukminin. Bagaimana sebenarnya gelaran dalam agama? Kita tak ada istilah ini. Kita merujuk kepada bagaimana generasi yang mulia dulu memberikan gelaran terhadap ketua dan juga gerakan-gerakan. Seperti hari ini kita tengok adanya parti, adanya menteri, dan kita perlu faham beza gelaran-gelaran yang diberikan oleh generasi-generasi yang mulia dengan gelaran hari ini. Klaim terus habis. Kalau dulu menggunakan Amirul Mukminin, ketua kepada orang-orang beriman. Namun hari ini kita terus pakai menteri agama. Maka kita perlu faham beza menteri kepada agama dengan menteri kepada orang beriman. Kerana bagi saya melihat agama tidak salah. Agama tidak perlu dibimbing dan tidak perlu diuruskan. Yang perlu diuruskan adalah orang-orang beriman, adalah orang-orang Islam. Maka benarlah gelaran pada zaman dulu Amirul Mukminin, ketua orang beriman. Bukannya Amirul Iman, ketua kepada iman. Bukannya Amirul Islam, ketua kepada Islam. Begitu juga dengan apa yang berlaku hari ini, Menteri Agama. Kan? Jabatan agama. Maka ini juga adalah satu benda yang mungkin kita boleh berseluruh sikit lah kan. Saya kurang setuju dengan labelan ataupun gelaran-gelaran yang digunakan pada hari ini. Menteri Agama memang totally bagi saya tak kena, kerana yang perlu sebenarnya diuruskan adalah orang-orang beriman ataupun orang-orang Islam. Maka dia perlu digunakan menteri orang-orang Islam. Begitulah. Baik. Kita tak sedap sikit jadi nak gunakan menteri agama. Agama tak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang yang beragama. Baik. Satu orang Yahudi berkata kepada
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau anna alaina nazalat hadhihi al-ayah." Kalaulah ke atas kami ini diturunkan ayat itu, yakni ayat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jabal Rahmah ketika khutbah bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada, pada haji selamat tinggal Nabi. Dinamakan sebagai haji selamat tinggal kerana haji itu adalah haji yang dilaksanakan pada hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik je daripada haji Nabi itu diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, bermula daripada hari Khamis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengerang kesakitan. Baik. Kata Yahudi, kalaulah ayat ini turun, apa ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha kepada kalian agama itu adalah agama Islam semata-mata. Maka ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Arafah, di Jabal Rahmah. Ini yang disebutkan oleh Ustaz tadi, di mana dengan turunnya ayat ini tempat itu menjadi suci dan berkat dan mustajab doa. Maka itu tak betul. Itu tak betul. Di Jabal Nur, di Ghar Hira, di atas, di puncak Jabal Nur itu adanya satu lubang dinamakan sebagai Ghar Hira. Dalam hadis riwayat Aisyah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghar, beribadah di satu gua di Hira, yang mana sehinggalah satu hari datangnya ja'a malakun, datangnya malaikah peluk Nabi, kemudian mengatakan iqra, dan Nabi SAW menyebutkan ma'ana biqari'in, aku tak mampu untuk menyebutkan apa-apa. Maka itu adalah wahyu yang mulia turun di Ghar Hira. None of any hadis, tidak ada satu pun hadis Nabi SAW menyebutkan bila ada sahabat datang bawa masalah, Nabi kata pergi berdoa di Ghar Hira. None of any hadis yang Nabi SAW menyebutkan, tidak ada satu pun hadis yang Nabi SAW menyebutkan tempat itu adalah tempat mustajab doa. Sedangkan itu adalah wahyu yang pertama sampai. Dan yang paling penting, Nabi SAW tidak melakukan sedemikian. Adakah apabila Nabi tidak menyuruh, apabila Nabi SAW tidak menganjurkan, dan apabila Nabi SAW tidak melakukan, dan kita melakukan hal itu dengan dakwaan itu adalah agama, adakah kita mengatakan kita lebih baik daripada Nabi SAW? Ataupun adakah kita sedang mendakwa bahawa Nabi SAW tidak mengajarkan kebaikan kepada kita, Nabi tidak menunjukkan tempat yang mustajab bagi kita? Kita lebih tahu. Ini yang disebut oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam risalah, akhana risalah. Dia telah mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengkhianati risalah. Adakah kita nak jadi golongan itu yang mengatakan kita lebih tahu dan kita lebih faham, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apa-apa berkenaan dengan itu, tidak mendakwa apa-apa berkenaan dengan itu? Dan ini adalah satu dakwaan ataupun klaim yang sangat bahaya dan berat. Walaupun kita melihatnya, alah ustaz salah sebut dah tu, alah benda baik apa salahnya? Tak tuan-tuan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas nama aku, maka dia telah tersedia baginya tempat duduk di neraka. Dan kita kena tahu tuan-tuan dan puan azakumullah, kita tak ada senjata untuk diangkat, tak ada baju besi untuk disarung, tak ada kuda untuk dipacu mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ada hadis yang mulia untuk kita berpegang padanya, beramal dengannya, dan menyelamatkan ia daripada menjadi bahan pendustaan. Apa kita nak jawab depan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanyakan kepada kita, apa yang kau buat untuk Nabi? Kita tak buat apa-apa. Orang menipu atas nama Nabi pun kita, iya kan, kita sangka baik. Sangka baik macam mana? Benda tu adalah benda yang klaim atas agama tetapi tidak wujud dalam agama. Maka hati-hati. Kata orang-orang Yahudi, kalaulah ayat ini, ayat hari ini sempurnalah agama kalian. Kalau ayat ini sampai kepada kami, kata orang Yahudi itu, nescaya latakhadna dzalika al-yawma 'idan. Nescaya kami akan jadikan hari itu adalah hari raya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, inni la'alamu ayyu yawmin nazalat hadhihi al-ayah. Nazalat yaumun Arafah fi yaumin Jum'ah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an,
kami lebih tahu. Kami ni, sahabat-sahabat ni lebih tahu di manakah tempatnya wahyu itu diturunkan, ayat itu diturunkan, disebutkan, dan bilakah ianya disebutkan. Ia diturunkan di Arafah pada hari Jumaat, iaitu pada hari wukuf di Arafah. Baik. So, hari Arafah adalah hari yang penting dan hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari yang Allah Subhanahu wa taala sucikan hamba-Nya daripada dosa. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, dan apa yang telah dilakukan dan apa pula yang telah lalu dan apa yang akan datang. Begitu hebatnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Namun ianya limited pada hari itu, bukan pada hari-hari. Ni sampai tahap jemaah umrah datang Makkah, datang ke Arafah. Kita bawa ke Arafah untuk ajarkan bagaimana tata cara manasik haji. Bukannya datang ke Arafah untuk berdoa di satu tempat ini, di satu tempat ini, di satu tempat ini. Doa mustajab di mana-mana. Dan apabila kita nak claim satu tempat itu lebih mustajab daripada yang lain, maka ia perlukan kepada dalil, perlukan kepada disiplin, bukti daripada mana datangnya ayat mengatakan tempat itu lebih mustajab daripada tempat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata, telah berfirman Tuhan kalian, doa, minta dengan aku istijabkan, aku akan terima semuanya. Maka kita jangan ajarkan orang dengan sesuatu yang tidak berlandaskan kepada fakta agama. Kata Imam Ibn Mubarak yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kata Imam Ibn Mubarak, ad-dinul ilm. Agama itu adalah ilmu. Laulal isnadi laqala man sya'a ma sya'a. Kalau tak ada sandaran, tak ada datang daripada mana pun sanadnya, entah daripada siapa dia dapat, siapa-siapa boleh cakap apa dia nak cakap. Maka hati-hati. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u